I just pergi, I want this. I want this. So, kenapa dengan perkataan I want this? Bukannya, melainkan I pergi dan cakap, I want this. That is pekik. Kan? Itu pekik. Siapa I untuk I pergi, I want this. Takkanlah I nak pergi tiba-tiba pergi counter and I cakap, I want this. Itu pekik. But I said, I pergi dekat tu, I ambil gedar tu, I want this. I cakap macam tu. Then the friend terus datang, what size do you want? Dia terus cakap dengan my friend. Faham tak? Untuk apa I nak pergi pekik tu? Takkanlah cakap I want this pun tak boleh. Melainkan, I cakap I want this. I want this. You tahu tak berapa lama I tunggu apa benda-benda? Itu ya biadab. Faham tak? Dan I cakap I want this. Lepas tu, I refer dekat kawan I ni. Cara kau nak minta ke orang, I want this. Kau kenalah panggil orang tu. Kau tak boleh expect duduk situ je and orang datang serve kau. Sebab dah lama sangat. Itulah dia. I tidak seperti dia cakapkan dalam video tu, dalam video yang owner tu buat, sangat-sangat berbeza dengan cerita. Sangat-sangat tak berasas, sangat-sangat menimbulkan fitnah, menimbulkan syak wasangka, menimbulkan senario yang berbeza dengan cerita yang I cerita sekarang. Apa yang owner ni cakap adalah, I pergi to the counter, okay, from the video, I pergi to the counter and said, I want this. Itu, pekik. I want this. That's all. And the video stop kat situ je. Tak ada cerita lepas tu apa, sebelum tu apa, semua tak ada. So, I kena cerita benda ni dengan you all, supaya you all faham. Okay. To the sales girls, I betul-betul minta maaf. I memang tak ada niat langsung untuk marah you ke apa. I was referred to my friend untuk ajar dia macam mana untuk minta something bila nak beli. Allah, bulan Ramadan, I tidak pekik, I tidak jerit dekat the sales girl. So, kalau I buat you terguris hati, I betul-betul minta maaf dekat sales girl.